Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur dirafakkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia nikmat, taufik serta hidayah. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala tegah, insya-Allah dengan rahmat Allah, syafaat daripada Rasulullah, insya-Allah layak syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di tahun yang ke-25 tahun 25 pula. Betul ya tahun 25? 1225 bersamaan dengan 1446 Hijriyah. Alhamdulillah, sambutan hari raya Aidil Adha begitu meriah. Begitu meriah. Dibandingkan dengan hari raya Aidil Fitri, meriah mana agaknya? Oh, meriah Aidil Fitri Ustaz. Aidil Fitri merotun berondongannya orang liren-liren katanya. Tapi Aidil Adha tak ada berondongan. Abang faham saya berondongan mercun, faham ya? Bakaran mercun. Alhamdulillah, walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun ada perkara-perkara yang sangat menyayat hati, sangat menyayat hati. Saya sangat menyayat hati itu apa? Yaitu kalang kabut imam. Imam kalang kabut, Pak. Kenapa kalang kabut? Kalang kabut sebab khutbahnya yang kedua tak ada Allahu Akbar. Agak-agak makmum tak perasan ke imam yang perasan? Makmum tak perasan sebab makmum tak terima khutbah. Yang terima khutbah imam. Bila dia tengok, kata dia dipasang selip di luar apa ni? Di luar kulit, kata dia khutbah yang kedua tak ada takbir, itu aja. Jadi kalang kabut lah imam. Tengok memang betul tak ada takbir. Jadi kalang kabut. Kalang kabut tanyalah dengan imam. Ya, imam-imam yang lain tanya. Semua lupa dia kata. Ini khutbah tak, kalau tak ada takbir sah ke tak sah sembahyang? Bingung pula imam. Ya Allah, ya Allah. Inilah semua adalah persilapan manusia yang nabinya kata al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Ratusan tahun dah kita pegang, kita mendengar baca khutbah daripada kecil
sampailah kepada hari ini 2025 bersamaan 14.46 kok berlaku macam itu. Sepatutnya tak perlu berlaku macam itu. Jadi taklah bingungkan imam. Tapi kalau imam-imam yang lama, wes pengen pelik dia macam itu berlaku, tak pelik. Sebab apa? Sebab tak ada hal yang melibatkan tak sahnya sembahyang, tak sahnya khutbah. Allahu Akbar, ya Allah. Wa imam macam itu pun kalau dibaca oleh imam belas saja tak ada dia pun takbirnya yang 7 tu. Sebab imam bingungnya apa? Ini nak baca 5 kali ke 7 kali ni? Subhanallah. Oh, dia pening Pak. Sembahyang 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Ini khutbahnya rakaat kedua berapa dia takbirnya? Allahu Akbar. Sebab itulah saya kepingin nak mengingatkan, walau bagaimanapun dah berlalu, jadi kita buat jadi satu ingatan kita yang akan datang. Kalau tak berlaku macam ini, mungkin juga para ustaz dah jemu nak cakap benda-benda ni. Walau bagaimanapun, maka insya-Allah kita cuba atasi masalah-masalah ini supaya menjadikan panduan kepada, sebenarnya bukan ada perlantikan imam-imam yang membantu, imam bantu. Di masjid-masjid, di surau-surau ada imam bantu. Jadi imamnya pergi haji yang originalnya, dua-dua pula pergi haji. Jadi imam yang ketiga lah yang masuk. Bila dapat maklumat macam itu dia bingung. Jadi sebenarnya untuk baca khutbah tu tak ada masalah. Tak baca takbir 9 kali pun tak apa. Tak baca takbir 7 kali pun tak apa. Khutbah pertama 9 kali tak baca. Khutbah kedua 7 kali tak baca. Makmum ni yang dengar ni, yang penuh masjid sampai ke jalan raya tu, langsung tak perasan Pak. Tak ada satu pun yang perasan. Tak percaya tanyalah. Tadi imam tadi baca tak takbir 9 kali, yang perasan. Dia kata, entah ya, saya kok tak perasan. Betul Pak, saya sendiri pun tak perasan imam dekat surau saya. Saya cuma dengar je khutbah, tapi tak perasan dia baca ke tak baca, ditanya pun tak tahu. Oh, tu saya Pak, tuan-tuan tak macam itu. Ya Allah, ya Rabbi. Jangan dipeningkanlah sepatutnya perkara yang macam itu kan. Sebab kita sudah faham keadaan itu bahawa tidak menjadikan sesuatu kesalahan. Pada saya pihak jabatan pun tak perlulah nak menjatuhkan imej kerajaan. Itu jatuh imej namanya. Biarkan aja pandai-pandailah imam, sebab tak ada melibatkan apa-apa perosakan di dalam solat. Khutbah pun tak menjadi masalah. Tidak apa-apa. Jadi biarkan mereka sendiri. Sudah tak dibaca pun makmum tak dengar, tak dibaca pun lagi tak dengar. Jadi masalah itu supaya diabaikan. Sepatutnya begitu. Taklah kalang kabut, imam-imam siap tanya-tanya. Okey, walau bagaimanapun itulah tadi. Bila mana khutbah pertama dibaca 9 kali, dia punya takbir. Berturut-turut 9 kali. Khutbah yang kedua dia baca 7 kali. Itu yang sempurna. Tetapi yang biasa, yang sekurang-kurangnya, yang tidak melibatkan apa-apa salah, tak baca pun tak apa. Berdiri aja terus, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contoh. Boleh tak baca Ustaz terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin sepanjang saya masa di dalam orang baca khutbah, wa imma di Mekah ke di mana ke, tak dibaca dengan habis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tak ada. Tak jumpalah. Dekat tempat kita pun tak ada. Kecuali imam yang nak baca lah agaknya, tapi tak pernah jumpa. Yang ada Alhamdulillah. Diulang sekali lagi, Alhamdulillahil qail. Baik, itulah yang dibaca yang kita nampak.
Tapi dekat Makkah sana dia innal hamdalillah baca dia. Kalau dekat sini baca macam itu pun orang tak pelik juga sebab dah biasa dia pergi Mekah. Jadi alhamdulillah tiada mengganggu ketenteraman di dalam apa-apa masalah di dalam sembahyang hari raya atau khutbahnya. Okey. Tak ada masalah tuan-tuan. Tak kisahlah ya nak baca ke masalah nak baca. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Maulana, Ya Karim. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Di antara imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita punya sembahyang hari raya, pemimpin-pemimpin hari membaca takbir hari raya. Ya, yang mana masih ada kalang kabut yang tidak mengikuti SOP-nya. Jadi saya buka kitab ini, kitab yang dia punya umurnya lebih daripada seratusan tahun. Masya Allah, ya Allah. Jadi yang berkaitan dengan kita cerita sembahyang hari raya lah. Bagaimanakah betul-betulnya sembahyang hari raya ataupun nak baca takbir. Takbir muqayyad itu apa? Takbir mursal itu di mana letaknya gitu ya tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita buka kitab ini supaya kita dapat penjelasan satu persatu berkaitan dengan sembahyang hari raya. Aduh, mana ni sembahyang hari raya ni? Biar saya cari dulu. Wallah la ilaha illallah. Mana ni? Ini dia. Bab shalah al-aid wa ma yata'allaqu biha. Hari raya ni kita selalu mengalami dalam setahun, iaitu 2 kali. Satu sembahyang hari raya Aidil Fitri, yang satu lagi hari raya Aidil Adha. Ini daripada sembahyang kedua-duanya itu ada mempunyai perbezaan yang agak luar biasa di dalam pelaksanaan takbir hari rayanya. Okey, Aidil Fitri iaitu hanya satu jenis takbir aja, dinamakan takbir mursal. Takbir mursal makna takbir yang tiada apa-apa kaitan dengan sembahyang. Apabila masuk aja waktu hari raya, masuk matahari 1 hari bulan, 1 hari bulan betul lah, 1 hari bulan Syawal, akhir aja Ramadan, 30 Ramadan, masuk aja matahari hari raya, itu dinamakan malam hari raya. Maka bermulalah masuk daripada matahari malam hari raya Aidil Fitri tadi pada 30 hari bulan Ramadan itu, maka bermulalah dengan takbir mursal. Ya, bermulalah dengan takbir mursal. Adakah Aidil Fitri bila dah masuk aja maka boleh terus takbir hari raya? Boleh tak? Betul? Boleh tak boleh? Oh, no way, tidak boleh. Kenapa Ustaz tak boleh? Waktunya dah masuk. Kerana hari raya Aidil Fitri mesti nak mendapat pengistiharan daripada Yang di-Pertuan Agong, barulah kita boleh sambut hari raya, menyimpan mohor diraja. Yang di-Pertuan Agong dah diisytiharkan jam berapa Pak? Jam 8.10. Nah, kan ya, lebih kurang itulah. Dah isytihar, barulah kita dibolehkan mula takbir. Takbirnya takbir mursal, iaitu bermula daripada isytihar hari raya tadi, maka sampailah habisnya takbir itu, iaitu apabila kita berjamaah, maka dengan takbir imam sembahyang hari raya. Pukul berapa? 8.30 contoh yang diisytiharkan hukum perintah negeri Johor. 8.30 imam bagi tahu mahu hari ini kita sembahyang hari raya,
dengan niatnya macam gini, dengan takbirnya macam gini, diberitahu. Ya, maka habis takbir aja imam hari raya sembahyang itu, maka habislah waktu takbir hari raya bagi orang yang sembahyang berjamaah. Tetapi bagi orang yang sembahyang seorang diri, maka habis takbirnya dengan takbirnya seorang diri sembahyang hari raya tadi. Kenapa dia sembahyang seorang diri, Pak? Sebab dia dah tak larat nak pergi masjid. Jadi dia kat rumah sembahyang on the chair pula bahasa Jawa. Maka dia takbir hari raya sembahyang itu, habislah takbirnya. Ada di antara mereka yang dibenarkan takbir sebelum daripada gelincir matahari. Siapa dia? Iaitu bagi mereka yang tak sembahyang hari raya. Kok ada orang tak sembahyang hari raya, Pak? Bukan tak sembahyang, tetapi ada beberapa faktor bahawa dia tidak dibenarkan sembahyang hari raya. Kenapa? Kerana ada di antaranya yang orang laki-laki yang datang haid, contoh. Sedangkan yang datang haid, datang bulan adalah orang perempuan. Jadi orang perempuan ni yang datang haid, maka tidak boleh sembahyang hari raya, tetapi dia boleh meneruskan dia punya takbir sampai kepada waktu gelincir matahari. Ada yang katakan pula, Ustaz, saya daimul hadas. Daimul hadas pula disebut. Boleh tak saya teruskan kita punya takbir sampai gelincir matahari? No way, orang daimul hadas sembahyang fardu pun wajib, apalagi sembahyang hari raya. Ambil wuduk lagi sembahyang hari raya. Jangan masalah, jangan problem. Jadi ada 3 kategori untuk takbir hari raya tadi. Begitulah juga dengan takbir, nanti kita akan cerita di dalam takbir muqayyad pula. Sebab hari raya haji takbirnya dengan takbir muqayyad. Inilah yang tak faham berkaitan muqayyad inilah, maka jadinya bingung nak mengikut kaedah yang mana, nak mengikut SOP-nya yang sebenar yang macam mana. Maka kita baca di dalam masalah ini biar terang jelas. Kita baca di dalam kitab ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang 2 hari raya dan perkara-perkara yang tertakluk bergantung dengan dia. Ini kitab Mutlaq Badroin baca, Mutlaq Badroin, iaitu pemancaran 2 cahaya. Majmu' al-Bahrain maknanya terhimpun-himpunan 2 lautan. Hebat tuan-tuan. Bermula sembahyang 2 hari raya fitrah dan adha itu sunat 2 rakaat, sunat muakkad berjamaah dan sembahyang seorang diri. Maknanya boleh berjamaah dan sendiri. Dan sunat juga bagi orang yang musafir, sahaya dan perempuan. Tetapi tiada sunat berjamaah bagi siapa, Pak? Bagi orang yang mengerjakan haji, dan jika tiada ia di Mina sekalipun kerana masyghul ia dengan pekerjaan haji, maka sunat ia sembahyang seorang diri sahaja kalau dia perasan, Pak. Saya Pak bukan mengata orang lain. Saya pada 2000 saya pergi haji, balik 2001, maka raya haji di kat sana enggak perasan yang hari itu adalah hari raya. Sedangkan 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah itu kita telah diusung daripada Makkah pergi ke mana, Pak? Pergi ke Padang Arafah. Padang Arafah pada ketika itu dia punya apa balai? Dia punya balai apa? Pondoknya. Pondoknya la ilaha illallah.
Lakok cuma kayu dicacak-cacak dipasang canvas. Angin tiup pak, bersih pak dia punya canvas ni. Yang kita, ya segitu ajalah, tak ada siapa nak bantu. Kalau dibantu, ya kita buat sendiri. Tetapi saya tengok yang dihantar daripada kawan-kawan kita hari inilah, beberapa yang hari berlalu. Masya Allah Pak, dengan biliknya yang begitu cantik, begitu bersih, setiap ekon lagi dengan bilik itu Pak. Masya Allah, la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab la in syakartum la azidannakum. Daripada satu masa kita bersyukur dengannya, Allah akan berikan kecantikan begitu sekali. Jadi sekarang tak pergi Arafah, dah tak ada masalah. Nak buang air kecil, tandas kita ada sendiri dekat dalam bilik kita. Katil yang cantik, ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Karim Pak. Ya 8 Zulhijjah dah dihantar di sana. 9 Zulhijjah selepas daripada zuhur, pada hari ini adalah jatuh hari Jumaat contoh. Dan sembahyang Jumatlah dengan kalau tak pun sembahyang zuhur dengan ada khutbah pula. Mana ada sembahyang zuhur khutbah dijumpa kita, tak ada kecuali di padang Arafah. Dan jatuhlah Haji Akbar pada tahun ini. Sebab itulah maka lebih daripada 2 juta manusia yang melaksanakan haji pada ini. 10 hari bulan Zulhijjah, masuk aja 9 Zulhijjah itu, masuk matahari, maka masih ada di Arafah kita. Tetapi tak sadar yang besok ni hari raya Nahar. Hari Nahar enggak sadar. Kerana apa? Kerana pening tunggu bas nak pergi ke Muzdalifah. Baik, betul baik. Dah pukul 11 sampailah bas. Naik bas pergi Muzdalifah. Muzdalifah tunggu sampai malam yang kedua, iaitu lebih daripada 12 jam. Lebih 12 kita cari batu dekat situ, dekat Muzdalifah. Habis di Muzdalifah wajib haji sampai batu cukup untuk kita pungut 7 biji. Maka bas pukul 12.30, pukul 1 bermulalah bas akan bergerak menuju ke Mina Pak. Daripada 1 jam tengah malam, maka labbaik Allahumma labbaik. Sana tak pernah dengar takbir hari raya pada hari itu. Tak pernah ada. Yang dibaca adalah talbiyah. Sampailah bila tengok jam, tengoklah dah pukul 5. Nak sembahyang kat mana subuh ni dalam bas. Pak, sembahyang dekat subuh. Mereka jalan punya jalan bas lebih cepat daripada jalan bas pula. Jalan kaki lebih cepat daripada jalan bas. Daripada pukul 1 malam bergerak, pukul 12 tengah hari, pukul 1 baru sampai dekat Mina Pak. Ini bas saya contoh. Jadi sembahyang subuhnya di dalam bas. Allahu Akbar. Mana-manalah jalan itu bingku. Sampailah dekat sana. Mana dia punya tempat ada. Jadi tak akan ingat yang kita hari itu hari raya. Sampai di Mina dengan sebab paniknya macam itu. Bila balik baru perasan, hari raya jatuhnya bila dekat Mekah. Tak ada yang perasan. Jadi begitulah kaedahnya. Orang yang haji maka tidak disunatkan sembahyang berjemaah, tetapi disunatkan sembahyang seorang diri, tapi enggak ingat yang itu hari raya. Dan waktu keduanya daripada naik matahari, tetapi sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segala. Terbit matahari sudah disunatkan sembahyang hari raya. Dan ditakhirkan dia hingga naik matahari segala. Itulah yang berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Itu sembahyang hari raya. Tetapi kita telah ditetapkan waktu keduanya segala itu adalah jam 8.30, maka kita ikut arahan.
Habis waktu gelincir matahari. Tetapi bila kita dah sembahyang untuk berjamaah takbir sembahyang hari raya, maka di sembahyang keduanya 2 rakaat niat hari raya fitrah atau niat hari raya adha. Lapan niatnya jangan payah Pak. Aku sembahyang hari raya ikut imam kerana Allah Ta'ala. Kok penat teman Ustaz? Dekat kitab nak neng usul Allah Aidil Adha ke Aidil Fitri ni tadi balik semula lagi imam dah Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita baru nak usolli lagi Pak, sebab nak mengingatkan niatnya itu tadi. Oleh kerana setahun sekali tadi imam mengingatkan, kata imam mengingatkan agak panjang, jadi dia pun panik, usollinya dibaca jadi payah. Kalau mengingatkan makmum tak payah baca usolli. Terus saja niat sembahyang hari raya, aku sembahyang hari raya ikut imam kerana Allah Ta'ala. Ustaz tak sebut Aidil Fitri, tak sebut Aidil Adha, sah ke? Bingung lagi dia tanya Pak. No problem, tidak ada masalah. Yang penting ada niat hari raya. Aku sembahyang hari raya ikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, pas. Jadi taklah ketinggalan. Okey. Apa selanjutnya? Kata dia, dan bagi fitrah adha, lapat niatnya untuk tadi tak payah dibaca kerana Allah Ta'ala. Sembahyang adha begitu 2 rakaat saja aku sembahyang sunat adha. Dan Allahu Akbar, maka sekurang-kurangnya sembahyang 2 rakaat seperti sunat wudu, seperti sembahyang sunat-sunat yang biasa. Sembahyang sunat biasa ada 7 kali takbir tak? Rakaat pertama enggak ada. Rakaat kedua 5 takbir ada? Tak ada. Sembahyang sunat zuhur ke, sembahyang sunat subuh ke, tak ada. Cuma macam itu aja sembahyangnya. Bila mana sembahyang aku sembahyang hari raya, imam kerana Allah Ta'ala, makmum begitu, aku sembahyang hari raya ikut imam kerana Allah Ta'ala, maka imam pun berlasahlah Bismillahirrahmanirrahim. Habis Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rukuk itu dan sujud. Rakaat yang kedua pun macam-macam itu juga. Qul a'udzu birabbin nas pula dia baca rakaat kedua. Habis selesailah masalah sembahyang hari raya. Boleh Pak? Boleh ke tak? Boleh. Tetapi yang eloknya, yang nak sempurna, yang akmalnya, iaitu ditakbirkan pada rakaat yang pertama dengan 7 kali takbir selepas daripada takbiratul ihram. Sunat dibaca selepas daripada takbiratul ihram, iaitu doa iftitah. Lebih-lebih lagi imam kena baca doa iftitah agak sempurna. Kerana apa? Kerana makmum belakang ni nak tusun dia punya rakaat, dia punya sop pun lawang sampai hari raya. Sampai jalan raya, sampai hari raya. Dia punya sembahyangnya sampai jalan raya. Jadi tusunan sop itu. Jadi imam kena slow. Jangan terus takbir aja, terus takbir yang pertama. Baik. Jadi imam kena jaga makmum. Agak-agaklah makmum ni dah selesailah dia punya niatnya. Aku sembahyang hari raya ikut imam kerana Allah Ta'ala. Barulah itu disunatkan untuk baca doa iftitah. Doa iftitah ada yang ringkas, yang paling ringkas lagi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Yang paling ringkas lagi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ringkas lagi wajjahtu wajhiya sampai wa ma ana minal musyrikin.
Yang ringkas lagi, inna salati sampai wa ana minal muslimin. Okey. Habis cerita barulah imam Allahu Akbar, takbir satu. Allahu Akbar. Imam dah bagi tahu tadi, tiap-tiap daripada takbir diselangi dengan tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dekat kitab ini cuma setakat itu lagi, tetapi ada yang disambung lagi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya santai Pak, santai. Imam santai aja. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Santai aja. Ini makmum baru Allahu Akbar, imam dah Allahu Akbar yang kedua. Memang saya pening bila dengar. Pak, okey beres. Subhanallah bihamdi. Diteruskan dengan sembahyangnya dengan habis, maka selepas daripada sembahyang yang berjemaah hendaklah dimulai dengan dua khutbah. Okey. Okey. Kita masuk kepada takbir takbir hari raya. Tadi takbir mursal sudah selesai. Untuk Aidilfitri satu takbir aja mursal. Tetapi takbir hari raya Adha maka dengan dua jenis takbir. Yang pertama dinamakan takbir muqayyad. Mursal dulu ke muqayyad dulu? Takbir hari raya Adha muqayyad dulu ke mursal dulu, Pak? Muqayyad dulu. Bagus, abang sangat peka di dalam hal ini. Muqayyad dulu takbir hari raya haji, iaitu dimulakan daripada subuh 9 Zulhijjah. Itu takbir muqayyad. Muqayyad maknanya iaitu takbir yang mengiringi sembahyang. Takbir yang mengiringi sembahyang. Inilah di antara kita, maka SOP yang telah ditetapkan di dalam kitab ini, mana kitab yang lain saya tak baca, tetapi kitab ini yang ratusan tahun digunakan oleh tok nenek moyang kita, maka saya gunakan kitab ini yang saya faham beginilah. Ya, iaitu takbir muqayyad. Muqayyad itu takbir mengiringi sembahyang. Bila mengiringi sembahyang, maka selepas daripada sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kiri kita nak baca doa apa? Doa sapu muka contoh. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan contoh. Mulalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini imam-imam yang sekarang ini yang membantu-bantu ni, maka dia didulukan dengan dulu apa Pak? Itu yang wirid. Sampailah kepada ayat kursi yang saya dengar lah, sampai ayat kursi. Wa ilahukum illahu wahid. Barulah dia takbir. Maknanya tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kaedah yang terbaik untuk takbir hari raya Aidil Adha yang dinamakan takbir muqayyad, takbir yang mengiringi sembahyang, yang dikaitkan dengan waktunya, iaitu selepas daripada sempurna sembahyang fardu. Okey. Takbir hari raya itu dinamakan takbir muqayyad. Bermulalah daripada subuh 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Jumaat Pak ya. Yang lepas. Jumaat Sabtu. Jumaat, subuh Jumaat, lepas itu sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat terus takbir, sembahyang asar, lepas tu apa lagi dah masuk waktu maghrib, sembahyang masuklah waktunya sunat takbir mursal pada Aidil Adha. Baik,
Masuk aja waktu maghrib pada malam raya Aidiladha yang jatuh pada malam Sabtu semalam, ya, maka bermulalah dia takbirnya sampailah habisnya, iaitu pada takbir hari raya imam pada sembahyang berjemaah. Macam sama, dia punya takbir mursalnya sama. Jadi hari raya Aidiladha iaitu dengan dua jenis takbir, satu takbir mursal sebagaimana tadi takbir Aidilfitri waktunya, dan habisnya iaitu begitu dengan takbir imam, dan diikuti seterusnya pada Aidiladha itu dengan takbir muqayyad. Lepas daripada sembahyang apa tadi dah habis waktu itu, masuklah kepada waktu zuhur ngasar sampai kepada berapa? Kepada hari asar, hari tasyrik, asar hari tasyrik, iaitu pada 13 hari bulan Zulhijjah. Lepas asar maka habislah waktu takbir muqayyad, dan ditakbirkan setiap daripada selepas daripada sembahyang. Selepas daripada takbir hari raya barulah bolehlah nak dibuatkan apa-apa yang kita nak lanjutkan kita punya zikir di dalam sembahyang. Tetapi hendaklah dimula tadi lepas salam maka dengan takbir hari raya. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mana sangat dicintai segala perkara-perkara yang dilakukan di dalam bulan Zulhijjah. Lepas itu dilanjutkan dia korbannya sampai kepada hari tasyrik, dan dia punya takbir hari rayanya terus sampai kepada hari tasyrik. Baik, alhamdulillah. Kaedah takbir hari raya di dalam kitab ini menerangkan bahawa takbir hari raya itu apabila masuk kepada kali yang keempat, maka hendaklah diselangi dengan apa Pak? Dengan takbir, dengan yang diarahkan inilah. Ya, takbir yang keempat, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. 3 kali kita dah baca, makmum pun dah 3 kali baca, masuk kita pemimpinnya round yang keempat, maka dia akan baca itu. Ya, tetapi di dalam kitab di sana maka ada di antaranya disambung lagi untuk nak signal isyarat kepada untuk kita dah sampai ataupun nak ganti kepada orang lain. Maka kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Barulah mula lagi round yang pertama. Sama ada orang itu juga yang meneruskan atau diganti dengan orang lain. Bukan mesti diganti orang lain, tetapi kalau dia juga tak ada orang lain yang baca, yang mengganti, maka itulah kaedahnya 3 masuk 4 baca itu, 3 masuk 4 baca itu. Ini kok buat muat, dia nak baca banyak kali sebab tak ada orang yang ganti. Lah kok sampai 4 pun gitu, 5 pun gitu, 6 sampai 10 dia baca gitu. Baru nak berhenti, tak ada orang lain, baru baca Allah subhanallah bukratan wa asila. Pening Pak, pening. Kaedah SOP tidak menepati. Jadi kena ikut SOP yang sebenar. Baik, jadi alhamdulillah, maka itulah kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Dan hendaklah imam barang yang didatangkan dengan takbir dan jika kurang atau lebih sekalipun kata kil mengikutkan dia. Kalau sekiranya lebih, makmum jangan ikut sembahyang tu, sembahyang hari raya. Maka kalau imam dah bagi tahu 7, maka makmum belakang yang peka ni dia betul-betul kira 1, 2,
7, maka 6 imam dah baca bismillah. Oh, subhanallah. Pengsan. Ada banyak itu. Enggak payah. Kita kena ikut apa yang dibuat oleh imam. Kurang jangan ditegur, lebih jangan diikut, Pak. Dia punya peraturannya. Kurang jangan ditegur, lebih jangan diikut. Wah, dah lebih ni. Maka jangan diikut, biarkan aja. Loh, kenapa makmum tak takbir? Rupanya dah lebih. Okey, contoh. Dan diselang di antara tiap dua takbir dengan tasbih yang tersebut. Kemudian dibaca auzubillah, Fatihah dan seterusnya dengan bacaan yang nyaring. Kemudian diikuti dengan baca khutbah pada hari raya Aidiladha. Khutbah pertama 9 kali takbir dan khutbah yang kedua iaitu 7 kali takbir dengan berturut-turut. Itu baik. Jadi oleh kerana kena kita sebenarnya itulah maka wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agaknya besok bila kita dah dekat-dekat hari raya tu, cerita hari raya. Kita bayar agaknya lah. Sebab setahun sekali jadi makmum lupa. Kemudian sunat juga selain daripada selepas daripada sembahyang fardu, takbir hari raya yang dikatakan takbir muqayyad itu, maka ditakbirkan takbir muqayyad itu iaitu setiap daripada selepas sembahyang sunat, Pak. Selepas sembahyang sunat. Mengiringi sembahyang fardu, sembahyang tunai atau sembahyang qada, sembahyang dan mengiringi sembahyang sunat rawatib. Maknanya selepas daripada sembahyang maghrib tu kok kita sembahyang sunat ba'diyah, maka juga disunatkan dengan takbir. Tapi kalau kan selalu tak berjemaah, maknanya takbir sendiri. Takbir sendiri. Tapi kalau ramai kat situ, maka jangan kuat-kuatlah takbir sendiri. Tapi kalau nak diadakan satu takbir yang ramai, maka pun boleh juga. Dan sunat mutlak bila-bila masa nak sembahyang. Yang ketiga iaitu selepas daripada sembahyang sunat jenazah, Pak. Agak-agak bingung tak, Pak? Kita sembahyang jenazah, maka dekat depan sana ada mayat sembahyang jenazah. Lepas sembahyang jenazah kok takbir hari raya. Sebab matinya waktu apa, Pak? Betul-betul raya haji tu dia meninggalnya. Ataupun dalam hari tasyrik. Ada pernah berlaku, Pak? Ada tak pernah berlaku? Tak pernah, Pak, ya? Tak pernah, alhamdulillah. Saya pun belum pernah berlaku. Kalau berlaku pun agaknya tak sadar. Pada beberapa hari ini ada kematian yang selepas daripada raya haji, tapi tak sadar. Dan tak pernah jumpa sepanjang umur dah masuk asar. Lebih daripada 70 tahun ni belum pernah jumpa di mana-mana saya, iaitu hari raya Nahar. Selepas hari raya, selepas sembahyang mayat, takbir hari raya. Agak-agak kalau tak diberi kuliah macam ini, tak pernah dengan kuliah, agaknya dia bingung, Pak. Imam bengang ke ni, bayang mayat hari raya pula. Ini orang tengah sedih pula, kita nak gembira pula. Dia tak faham bahasa yang takbir hari raya itu adalah paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahalanya tidak berapa, siapa yang mengetahui kecuali Allah, kerana itu hari waktu yang sangat disukai. Mudah-mudahan ganjarannya kepada mayat. Alhamdulillah. Jadi Pak, kalau berlaku maka jangan ragu-ragu. Yang di belakang ini siapa saja, kita confident dah tengah dekat kitab ni, Bahrul Majmu'ul Bahrain ini,
maka sembahyang takbir ini muqayyad lepas daripada sembahyang mayat. Lepas itu mana sembahyang mayat tadi? Sembahyang duha, sembahyang matahari mutlak, qada, mengiringi sunat rawatib dan sunat mutlak dan sembahyang jenazah, dan juga sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sembahyang sunat wudu daripada subuh hari Arafah. Ditebutkan daripada subuh hari Arafah hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Bagi yang lain daripada orang yang haji. Adapun orang yang haji tadi, maka ia takbir pada zuhur hari nahar hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik. Tiada takbir muqayyad bagi hari raya fitrah. Itu dah diberi maklum. Maka tiada sunat takbir mengiringi tiap-tiap sembahyang malam hari rayanya, dan seterusnya perkara-perkara yang sunat kita lakukan ketika menyambut hari raya. Pertama sekali, bagi orang yang ada korban, maka tidak digalakkan, tidak disunatkan untuk memotong kuku, mencabut bulu, mencukur bulu daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampailah kepada korbannya disembelih. Kemudian kata dia, dan sunat mandi hari raya dengan niat mandi sunat hari raya. Waktunya bila Pak masuk waktu sunat mandi hari raya? Masuk sunat waktu mandi hari raya iaitu apabila masuk kepada separuh malam yang kedua. Malam hari raya pukul 12 deng itu, maka masuklah waktu sunat mandi hari raya. Tetapi dia kata ditangguhkan sebelum daripada fajar. Kemudian tetapi kata dia tengah malam, tetapi sunat ia mandi kemudian daripada fajar. Walaupun masuk waktunya jam 12, tetapi kita kan biasanya pukul 4 kan kita tahajud. Pada ketika itu kita boleh mandi ataupun kita terkemudian daripada fajar. Nampaknya kita disuruh berhenti untuk kita menaungkan azan waktu insya-Allah. Barakallah. Nanti kita sambung sedikit aja. Muslimat rahimakumullah, kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan menyambut hari raya, sama ada hari raya fitrah maupun hari raya adha. Di dalam hari raya adha, maka di antara kita yang membuat korban, maka diniatkan bahawa korban kita itu bukanlah hanya seorang, tetapi biarlah kita dengan keluarga. Ini korbanku dan korban keluargaku. Kalau disembelih sendirilah, semaka begitu. Tetapi oleh kerana kita semuanya bukan pakar sembelih dan takut nak sembelih, saya nak cari ganti orang sembelih, bingung. Terpaksalah doprok pun saya sembelihkan lembu, tapi tak boleh banyak. Kalau time sehat dulu, la ilaha illallah, 30 ekor, pukul 12 siap sembelih. Tapi hari ini sudah tidak kuat lagi. Walau bagaimanapun, orang yang berwakil kepada tukang sembelih, maka kena lafaz yang sebenar. Sebab dia adalah ibadah. Ibadah maka kena lafaz dengan sebenar. Penyerahan tadi. Saya berwakil kepada Tuhan untuk sembelih korban saya, dengan keluarga saya. Sembelihlah seorang aja, tak ada siapa. Tapi yang 7 nama tu, maka disebutlah. Jadi kalau kita serah kepada tukang sembelih, serah kepada tukang kumpul
tukang kumpul apa Pak? Tukang kumpul udhiyah. Mana kita buat kumpulan kan? 7 nama begitu kan? Maka kita kena satu-satu orang lah, ataupun salah satu daripada mereka ketua kumpulan berwakil kepada pengurusan korban. Saya mewakili diri saya mewakili si fulan 7 orang ya, untuk melaksanakan korban. Dan inilah bayarannya setiap seorang RM1,000 dengan segala pengurusannya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi penerima pengumpulan pengurusan korban dia menerima wakil. Saya menerima wakil anda untuk menguruskan korban anda. Nama-nama yang tersebut di sini segalanya dengan keluarga masing-masing kerana Allah Ta'ala dengan bayaran RM1,000 termasuk segala pengurusannya Pak, kena cakap termasuk segala pengurusannya. Apa pengurusannya? Upah tukang sembelih senarai dekat banduan korban tadi. Setiap seekor sembelihnya punya upah sembelih untuk tukang sembelih RM50 dah disebut kat sana. Jadi itu ikut SOP RM50. Jadi kena makan macam itu. Jangan main serah tapi tak ada lafaz serah menyerah. Ijab dan qabul gitu. Begitulah juga dengan kan kita nak nyerahkan apa? Badal haji pun macam itu Pak, kena serah dengan ikut kaedah. Dan bagi pihak pengumpulan tadi ya. Apanya? Saya dengar kalau orang foto dengan orang babat-babat daging itu, bagi orang itu tak boleh ngambil daging itu. Tak boleh? Tak boleh ngambil daging yang dikorbankan itu. Lah. Dengan yang kelapa-kelapa. Pengurusan korban, yaitu kita dah serah kepada pengurusan korban, maka setiap daripada mereka telah diberi maklum. Segala apa yang saya lakukan ini adalah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh jabatan. Ini adalah buku panduannya, contoh. Maka kita jangan ambil tahu hal itu. Hal itu telah diserahkan kepada pengurusan korban yang memang pakar di dalam mengendalikan korban. Jadi segala apa yang berlaku situ orang luar pandang macam tak elok, tetapi pengurusan korban telah pun bertanggungjawab menguruskan segala kehendaknya, termasuklah korban wajib, termasuklah korban sunat, termasuklah korban tunai, termasuklah korban sedekah, termasuklah korban harus. Subhanallah Pak. Termasuklah satu daripada korban yang seekor lembu itu akikah pula. Pening Pak pengurusannya. Jadi segala yang anda lihat itu kalau sekiranya dah tak ada siapa yang menguruskan, maka bolehlah kita bertanya, ada tak babat ini yang saya tengok tak ada pengurusannya, boleh tak saya nak ambil? Itu terserah kepada segala pengurusan. Bang itu maknanya semuanya terserah. Kalau kita dah serah macam itu, maka lainlah kita buat sendiri, kita kerjakan sendiri. Sebab tukang lapah di sana ada upah, tukang semuanya adalah termasuk di dalam bayaran segala pengurusannya. Gitu. Termasuk beli plastiknya, termasuk dialah nanti yang bagi kepada fakir dan miskin yang wajib disampaikan. Kalau tak sampai kepada fakir miskin di antara korban kita, pengurusan bertanggungjawab, tidak sah korban itu. Subhanallah. Yang mengesahkan korban kita itu adalah sampai wajib kepada orang yang wajib diberi korban itu. Sebab itu tertanggung kepada yang mengurus itu adalah pertama sekali yang dijaga adalah hak kepada orang asnaf yang telah disenaraikan daripada pihak jabatan. Jangan sampai tertinggal. Yang harus tak apa, yang sunat tak apa, tetapi yang wajib jangan sampai ketinggalan. Okey Pak? Beres?
Maknanya kalau abang tengok lagi masih lagi bersepah-sepah kaki contoh. Maka abang boleh teliklah kata itu. Tanya dengan pengurusan. Bang, ini kaki tak guna ke? Ataupun tak ada yang tak ke? Daripada dimasuk dalam tung apa lubang yang besar. Kalau ada yang tak, biarlah kita redakan. Maksudnya jawatan kuasa telah membuat keputusan. Sekiranya berlaku ini, maka inilah keputusannya begitu. Katanya, kita yang serah kepada mereka, jangan komen lagi. Sebab pakar-pakar pengurusan telah dapat mengurus dengan sebaik-baiknya sebelum daripada itu. Okey bang? Ada lagi? Mungkin semuanya dah jelas. Cumanya mungkin ada korban yang harus itu. Contohnya bagaimana pengurusannya, maka masa tidak mengizinkan tahun depan nak sampai hari raya haji, kita nak cerita berkaitan korban yang harus itu macam mana. Korban harus itu yang macam mana Pak? Kita punya ketua pula. YB kita adalah Cina contoh. YB Liang Tek Meng contoh. Maka dia pun bawalah dia punya lembu tak tahu daripada mana dia ambil setiap masjid 2 ekor. Dia nak cakap macam mana? Ini bikin korban lah. Enggak Pak. Wakilnya ada sampai. Ini lembu 2 ekor daripada YB Liang Meng contoh. Itu nama korban harus. Maka kitalah pengurusan masjid. Sama ada nak kita buat korban harus ke, korban sunat ke, korban wajib ke, semua ada di tangan pengurusan korban masjid. Okey. Tahun depan kita cerita yang habis ikut SOP yang telah ditetapkan daripada jabatan. Jadi minta maaf kalau ada kelakuan yang kurang sopan, cakap yang kurang sempurna, ada kesilapannya, maka matur nuwun sewu. Kelepatan kula mbok menawi enten unggah-unggulan boten sekeca kalimah lan boten estu. Boten izin paring syarak paring ngapunten sedaya mawon daringeun paring ala dunya lan akhirat. Mugi-mugi silaturahmi Gusti Allah ngijabahi. Akhir kalam kita baca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.